Ke market dekat TT lah. Habis tu aku lepasan ke tangan aku dalam 600 setengah baju ni. Jenama ni E. Ya itu. Kau tahu apa? Memang belagak. Topi hosh. Kau tengok. Biasa orang tahu orang-orang kaya takkan pakai yang ada jenama-jenama biasa macam seperti Nike. Tengok, tak ada jenama. Super. Plain super. Ini kau tahu tak? Myvis biji. Myvis biji. Kau tengok kaki aku. Selama ni orang ingat aku kaki ayam. Kasut transparent. Malah aku nak cakap dengan korang. Korang tak faham. Dunia orang brother-brother ni berbeza dengan korang. Kasut transparent. Rambut tu berapa? Hah? Jambut rambut. Hosh! Ini aku pergi Turki. Spa. Aku nak potong Turki. Cuma kau tak nampak sebab aku naik private jet. Kau tahu dia punya minyak sekali pergi je macam gaji kau sampai tua. Ya, sekali pergi je. Aku buat potong rambut je. Ada komen tak? Tak ada pembaris ke?